Okey, 21 bulan 12 2025 kita ke Manchester melawat stadium seteru kita. Walaupun hari-hari dobahan, love hate tetap ada. Ini adalah gambaran depan stadium Old Trafford dengan statu Trinity Best diorang, Josh Best, Dennis Law dan Sir Bobby Charlton. Ini adalah laluan bawah ke ruangan spectator Red Cafe sebelum korang nak masuk ke dalam tour stadium diorang. Berdepan dengan Red Cafe ni adalah dia punya museum yang semua pasal United ada, tapi aku tak record sangat sebab entah, tak minat. Okey, tapi adalah sikit. Dan banyak benda yang on display, cumanya aku ingat boleh masuk balik lepas keluar, tapi apparently bila dah keluar tu member besar pula nak balik, jadi tak dapatlah nak go through semua benda yang ada dalam bilik ni. Tapi kalau nak go through, I think sejam setengah 2 jam best lah kalau nak go through semua. Siapa yang bukan minat bola tu sekejap je lah, celup jalan. Ini adalah laluan ke ruang menunggu untuk stadium tour di bahagian bawah, dan kita dibawa untuk tour ke dalam stadium di satu holding area, diberikan brief. Ama dengan happy-nya, walaupun dia bukan tahu pasal bola sangat, dia bukan tahu pun siapa player Liverpool, tapi dia happy, itu yang penting. Guide daripada host kita, ini pun seorang lagi anak aku, terlompat-lompat, bukan dia minat bola pun, FOMO. Okey, pemandangan stadium. Ini adalah ruang sempit ke ruangan bilik persalinan. Ini adalah real changing room untuk pasukan Manchester. Taklah luas sangat kalau compare Malaysia ni. Ini adalah laluan masuk ke padang untuk kedua-dua tim, dan kita diberi peluang untuk merasa captains, let's go. Dalam stadium. Tapi budak-budak lah, aku duduk ke depan yang ambil gambar anak aku. Laluan belah kanan adalah tuan rumah, belah kiri adalah pelawat, tapi persalinan terbalik. Itu yang agak kelakarnya. Si Rongak Rabitan tu anak aku. Aku dah boleh jadi David Beckham di besok. Walaupun haters blessing, aku tetap nak buat juga. Tak kisahlah kau nak cakap apa. Dah sampaikan, takkan aku nak tengok je. Ya, Manchester United. Ini adalah ruang press conference untuk Manchester United. Sempit rupanya yang akan besar. Okey, that's it. Perjalanan seorang haters ke bumi Manchester United. Semoga Liverpool tetap menang dan menang. Kita ambil gambar jugalah untuk mereka yang tak pernah sampai, tapi musuh dia sampai dulu. Salam Liverpool.